Kita lawan sama buaya lah dulu. Ha? Ni gua seorang lawan luar bodoh. Tengok sama buaya. Ini kalau aku memang prepare tau nak benda ni. Aku memang prepare. Jangan buat macam-macam. Tengok nak tunjuk gambar dia. Betul lah dia. Memang bodoh. Oh, lu bodohkan gua. Gua terasa. Mana gambar? Bodoh gambar. Gua terasa. Gua terasa. Lu yang cakap kat Aku sekolah. cakap sini kat sekolah. Dekat gua sama. Lu bagi bantu. Tadi lu cakap lu kat sekolah macam tu. Semua tahu next time kita boleh bertiga. Bertiga lah. Kalau bertiga okey, aku okey. Kan? Tak, bagi aku macam special week lah. Okey lah. Aku ada tema tau. Ada konsep. Apa konsep kau? Aku ada konsep. Kalau kita bertiga je, tak payah panggil orang. Welcome back. Kembali kita sekarang ini dalam cerita apa? Cerita malam Jumaat, bukan cerita biasa. Setiap orang ada kisah dia. Cerita malam Jumaat bukan cerita biasa. Tak terduga penuh kejutan di setiap sudut. Jelajahi mimpi, menikmati suasana. Bila rasakan getarnya jangan lagu ikut. Dan juga distylekan oleh Stone & Co. Yang mana kalau nak beli baju-baju yang lawa macam ini, boleh tengok je, tekan je link kat bawah. Okay? Right, kita masih lagi bersama dengan Shashik. Ya. Yes. Okay, antara komedian yang Dia nama dia unik Shashik. Nama penuh apa? Nama penuh? Muhammad Nur Syashik Iwan. Ha. Orang ingat nama ni nama nipu, nama pentas. Oh, tapi betul nama dia Shashik. Saya mula kenal Shashik. Shik apa ni? Aku harap aku harap pelik tau. Pelik. Pelik orang-orang komen. Apa dia ni gagak buat-buat, nama pun dia buat-buat. Dia buat-buat. Aku dalam hati aku. Kalau aku buat-buat, takkan Allah nak bagi aku rezeki macam ni siap-siap. Kau faham tak? Bahaya. Aku nak hampir nak terkeluar ni. Okey. Tahu kan aku cakap apa kan? Okey. tu. Tak payah. Weh, Cakap je boleh mute lah. boleh mute. Ni bukan live. Alhamdulillah. Okay lah. Alhamdulillah aku nak mute. Tak. Okay. Jangan start Aku jaga baik je senji ni. Okay, bila Itu sama. Itu kan jumpa kau kejap dekat Evok. Lepas jumpa lu dia jadi gagap. Ramai kena macam tu. Aku jadi gagap. Tengah buat stay. Apa kau gagap? Dia. Apa kau gagap? Betul-betul dia serius. Betul Syok. Sebab aku sebenarnya mutant. Predator. Alien Predator. Aku mutant. apa muka lain. Muka keluar dari tak. Muka keluar dari mulut. Ada muka lain. Bodoh. Weh, dah lah. Kita nak start dah ni. Okay, kita nak start ni. Okay, tadi kita dengar dah antara point macam mana daripada nobody kan. Dah atas berkat bantu mak ayah. Betul. Niat ikhlas, seperti ikhlaskan diri. Alhamdulillah jadi Shashik macam yang sekarang ni. So, bila dah jadi Shashik yang sekarang ni, ada kata syok tak macam, weh, kehidupan dah lain dah. Lifestyle dah lain. Dulu tak ada duit, sekarang ada duit. Kawan pun dah ramai, kawan dah artis. Kawan artis. Buat live ada Live artis beribu masuk. tengok. Kan? Kadang-kadang bila kawan-kawan yang terdekat masuk pun dah tak sedar. Contoh, yelah Ya, faham. dia tak Pak. Dalam keadaan sama dia bantai. Dia macam Cik pergi depan. Dia depan kata. Aku macam sedar aku sedar. Faham. Okay. So macam mana sekarang ni kehidupan insya-Allah je okey. Alhamdulillah sebab benda ni dulu pun aku nak kan, aku cakap aku nak jadi artis kan. Aku nak bakat aku orang nampak kan. Bila orang dah nampak ni, aku rasa Allah bersyukur gila lah. Tambah-tambah bila orang kenal kawan-kawan aku macam Nok cakap kawan ada artis, aku happy lah sebab aku dapat jumpa bakat-bakat lain kan. Aku happy tu lah sebab dengan bakat. Pasal apa tadi soalan tadi? Yalah, gaya dah berubah semua. So, kata shot. Kata shot aku pasal aku shopping je Cak. Aku sebab dulu gaji aku
Aku kerja cleaner lori. Nak tahu lah. Aku kerja cleaner lori time aku betul-betul tengah drop. Tu gaji aku gaji aku tak lebih 1,300, 1,800 paling tinggi kalau OT. Dalam bank aku paling banyak 1,800 dulu. 1,800 tu dah tinggi lah pendapatannya dia. Kau takkan dapat 2,000 lah. 1,800 Jadi aku macam ish, gila siap, tiba-tiba ada ratus ribu macam tu kan. Macam ish, gila ke, macam mana ni aku nak buat duit tak tahu dah nak buat apa kan. Dia macam macam sikit dulu macam-macam nak. Bila banyak tak tahu nak apa dah pula. Kan? Tapi ni lain, aku tahu. Dia tahu. Kat stasi Apa lagi dulu tak dapat. Dulu tengok. Dulu asyik tengok je. Syik nak dulu tak. Dulu dia pilih untuk orang. Ni boleh okey. Tak fikir apa. Jom. Fiza tunggu luar. Kalau dia masuk, dia memang takkan bagi ya, betul. 10,000. Tengok account bank. Tak loot ni. Ada lagi kan? Lagi. Tak luar. Pergi shopping sana, shopping sini. Shopping sana, shopping sini. Fiza dah nasihat aku. Beli nanti beli kereta tau. Beli kereta untuk mak aku kan, mak ayah aku. Tu bagus lah isteri aku ni. Padahal couple lagi masa tu. Beli kereta lah untuk mak ayah kereta. Okey. Beli shopping lagi. Shopping. Apa benda yang aku nak semua dapat lah. Aku tak tahu dah. Apa sampai sendawa tu. Dapat kenyang. Kenyang duit. Dapat kenyang tu. Dia kalau dah sampai sendawa ni, ambil masa sikit. Berborak sampai sendawa. Aku excited. Excited. Dia angin daripada perut. Angin daripada perut. Dia tendang. Betul lah keluar. Betul. Apa semua aku beli. Aku tak fikir apa lah. Kasut tu sampai bilik aku tu penuh kasut ni. Orang ingat Foot Locker. Kedai kasut tu kan. Kedai Foot Locker. Banyak sangat kasut. Aku cakap, baju aku semua. Aku cakap, gila siap dulu baju. Nak beli 150 macam. Gila. Bulan depan lah 200. Bulan depan lah. Beli tapi bulan depan lah. Tengok kumpul. Sekarang beli macam tu je. Macam wish ya Allah. Tahu tinggal berapa? Fiza tanya. Dak. Jom kita dah beli kereta. Tinggal 15,000. Awak nak beli kereta apa ni? 15,000. Tahu? Tak ada Tak ada. 5,000 tak ada kereta. Motor boleh lagi lah. Cash tak ada 5,000 tak ada. Aku dah mula macam teruk sangat ni. Bila dia cakap aku stres. Bila aku stres, aku shopping lagi. Habis tinggal 3,000. Duit kumpul tu mana Fiza? Duit kumpul mana? Tinggal 3,000. Astaghfirullahaladzim Syashik. Dia kan dah ni dia bising. Okey tak apa aku buat balik. Collect balik. Asyik baik lah collect balik beli. Kan mak aku kereta tu kan. Ayah aku kereta. Macam-macam lah. Kumpul duit kahwin. Terus stabil lah. Tu okey lah. Alhamdulillah kan. Dapat boleh collect balik apa-apanya kan. Gila lah aku terus macam culture shock aku kat situ. Aku tak ada culture shock yang merepek macam dia ibarat benda dulu tak boleh beli dia macam kat dia tak boleh beli kan. Dia tengok nok shopping, tunjuk kat lu, cak beli ni cak. Dia tunjuk orang. Kasut ni cak, beli cak. Beli. Nok beli ni nok ni lawan. Aku sambil tengok tu sambil offer lah. Offer lah aku sial. Offer lah sial. Korang banyak duit offer lah. Aku bayar balik offer. Benda saya dah berapa mahal tu tujuh. Korang offer lah. Tak mampu ke? Syed nak ke? Nak. Maaf aku tak mampu sekarang. Boleh macam tu. Aku cakap happy lah. Dapat dia apa yang kita nak dapat. Tapi alhamdulillah aku bukan yang jenis sebab gitu aku masa tu pun sebelah aku kahwin aku duduk jap dengan Abang Syuk. Jadi apa yang Abang Syuk dia selalu nasihat aku jangan jadi macam abang macam tu. Abang Syuk dia ajar aku tak nak boros sangat kan. Dia kata jangan jadi macam abang. Itu dia kata. Bila dia cakap jangan jadi macam abang tu aku terus buka luar. Okey. Macam tu. Macam motor nak bagi dulu semua ada lagi. Ada. Masih ada. Dah bikin lah semua. Dah ada dah tapi aku tak pakai. Dah gitu kan.
Dah ada motor lagi satu tu. Oh, dari motor lain. Dari, itu pun aku tak pakai. Oh, jana lah. Tapi nak nanti repair lah. Cakap no. Weh, tapi motor tu. Ya. Yang motor tu. Okey. Yang motor tu John. Okey. Gila lah. Korang bagi sebab aku nak kena senang aku pergi kat jumpa korang kan. Korang bagi kan. Diorang bagi saya motor kan. Honda Wave. Oh, itulah masa aku Maharaja kuat motor tu lah. Masa aku dah masuk Maharaja. Nok dapat cabutan tua. Cabutan tua. Oh, aku pergi mana ni buat motor tu lah. Happy gila lah. Oi, nak bagi motor siap. Itu gila kalau aku macam nak Syek ni ada problem. Aku akan datang. Sebab aku tak ada alasan dah. Oh, tu dah alasan pula. Dah ada motor kan Jaki mana tahu dia Syek datang sini. Oh, tak boleh nak. Oh, dah ada. Aku dah bagi motor. Aku tak nak macam tu. Aku datang je. Nak apa? Arwah Daddy arwah Daddy. Hey, aku datang ada motor aku ni. Aku masuk dalam lah John. Gua angkat arwah. Masa meninggal betul-betul. Masa tu Nok betul-betul buat aku macam adik dia lah. Betul. Sampai ada motor tadi kan. Sebab motor tadi. Aku buat sebab motor. Dia ingat aku baik. Aku cakap betul, aku masa aku cakap Honda Wave. Lepas tu John, ni cerita ni tu terang John ni kita pecah kat sini lah. Mampulah lu nak. Dia kahwin, lu nak jadi pengambil dia kan? Lu nak jadi pengambil dia kan? Tak, memang lu nak jadi pengambil dia. Itu alasan apa dia bagi? Ada aku pecah kat sini. Apa dia? Aku pecah kat sini. Apa dia? Alasan dia, Syashik dia nak sangat jadi pengambil. Lu cakap dengan dia nak sangat jadi pengambil. Tak, lu tahu sebab apa? Sebab pengambil perempuan kan. Kan aku buka kan cerita ni. Buka dia. Tak ada. Kan aku buka cerita ni. Masa tu dah tak ada apa dah. Tapi pengambil Patut perempuan boleh je. dia. Lu panggil Cot. Dia pengambil perempuan. So kena dengan lu. Lu kahwin. Dah lah pengambil perempuan tu. Gua kat sebelah macam no. Dia tak faham perasaan gua tu. Dia tak ada apa dah. Dah tadi Tak ada dah. Dah ada Masalah ada lagi. Tak ada sumpah tak ada. Tak ada. Kita tak tahu kot. Kau dah tak ada. Kau tak apa. Dah tahu. Dah tahu ya. Tak tahu lah, masa tu mungkin cerita ni dia dah tulis lain dekat orang lain. So dia terpaksa cakap macam ni lah. Tak betul. Tak aku cakap bini aku. Bini aku pun tak tahu Tak adalah. Mana ada lah. Ada. Mana ada tak ada. Kan dia bawa kita Putih. kan? Kan? Okey. Tak ada. Sebab aku punya gambar kahwin kan. Okey. Terjadi. Dah. Kita putih tu aja. Dia yang Syek, aku nak jadi pengambil kau. Kan? Pengambil kau. Aku dah bagi alasan kat Cot. Nanti kalau Cot tanya, lu cakap lah lu nak sangat. Sumpah demi Allah. Dia cakap lah lu nak sangat. Mungkin sebab Cot nak gua sama tinggi dengan dia. Nampaklah ngam. Sebab perempuan tu sebenarnya aku pengambil Perempuan tu buat gua sakit hati. Mungkin nak bagi lu baik apa sebab lu masih kan malah cakap lah. Masa dia perasaan. Gua pakai Honda Wave Yang tu pakai Audi apa. Mana tak sedih. Tak ada masalah pun kan. Benda tu dah lama dah. Aku dah bahagia dah. Aku dah ulang tahun perkahwinan 10 tahun dah. 10 tahun. Dah 10 tahun dah. Gua 2 2 tahun. Okay, masa kahwin. Masa kau nak ni dengan Kak Jo kan, dengan Fiza. Ni ada cerita yang aku tak boleh brain. Okey. Brain? Aku tak boleh brain. Ya. Aku tak boleh. Apa dia? Apa cerita? Kan masa tu kan aku tengah ni kan, aku kat Sepah. Okey. Aku ada program sendiri, aku ada rancangan sendiri lah kat Isru kan. Aku macam dah boleh kumpul, aku nak kahwin. Okey. Masa tu aku boleh cakap aku nak kahwin. Tapi aku kumpul lah. Lepas tu Fiza masa tu dia kat umrah. Fiza kat umrah. Aku tak ada apa. Kita nak dia minta putus Cok. Dia minta putus siap. Betul-betul. Dia minta putus. Dia tak nak apa-apa dah dengan aku. Apa alasan dia? Alasan dia alasannya sering kali ku dengar. Alasannya sering kali ku ucap.
Okay. Apa alasan ni, Cik? Apa alasan dia? Tiba-tiba nak putus. Putus sudah. Putus, dia minta putus. Aku tak tahu tiba-tiba. Aku cakap kenapa. Dia kata aku tak ingat tapi aku rasa tak ada sangat alasan dia. Dia terus diam. Dia nak putus ke? Dia kata dia nak putus. Sebab dia masa tu dia kat umrah. Jadi aku takkan aku nak gaduhkan dia kat umrah. Aku diam lah. Masa tu aku ada adik angkat aku lah, pelawak agak budak Jonet Wan. Aku dengan dia kereta, aku cakap, abang tengah masalah ni. Dia kata, apa asal bang? Dia kata aku cakap, aku nak minta putus. Kenapa bang? Tu abang buat apa? Nak kata ada perempuan lain? Tak ada dan tak pernah kantoi. Betul juga dia. Betul juga. Dia macam apa yang tadi? Tak ada gurau. Abang gurau. Tak ada kata ni, tak ada nak kata tak ada duit dulu. Sekarang dulu okay. Tak ada, sekarang alhamdulillah. Teruk dulu dia ada. Dulu dia ada. Kenapa bila dah senang ni dia tak ada? Lepas tu dia macam tu bang, tak apa, akak tengah fokus ibadah tu kan. Aku cakap okey lah. Tapi nanti aku macam kenapa siap ada ni kan. Tapi aku sayang buat dia dah journey aku tu dia ada pada aku zero sampai aku something kan. Aku sayang, aku fikir balik, aku cakap dengan Wan tu, dek abang rasa dah tiba masa ni kot kan. Apa bang? Hantar rombongan lah. Apa nak kahwin? Okey abang. Abang ada cukup duit tak? Cukup. Okey. Hantar aku terus buat. Lepas tu aku tanya dia, kenapa? Sebab dia dah cerita tadi kan. Tanya dia kenapa minta putus. Dia kata dia tak sekufu. Dia rasa tak layak. Dia rasa tak layak. Sebab aku dah masa tu dah kat Sepah. Orang puji aku, DM aku penuh. DM aku. Dia baca lah. Dia baca sebab aku bagi je. Dia baca. DM aku penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan perempuan DM. Perempuan komen. Tak penuh dengan DM apa maksudnya? DM lah. Perempuan lah. Ujian ke? Sampai DM aku bukan perempuan je nak. Laki pun. Laki pun dia try. Laki hantar. Hantar gambar. Gambar apa? Gambar apa? Gambar diorang lah. Duk ni. Oi. Dia hantar gambar tu. Aku dah delete dah kot. Tak, bukan kau. Bukan. Betul Cok. Dia hantar. Pagi dia hantar. Tengah hari dia hantar. Aku terus sama dia. Hei, malam yang mana? Kau minta malam ah. Aku minta malam ah. Dia bagi pagi tengah hari, malam tak ada. Lepas tu dia bagi malam. Malam aku yang bagi. Ganti balik lah. Ganti balik lah. Kau tengok kan? Aku dah tengok kau punya. Kau tengok aku punya lah. Biar dia dendam. Patutlah Iza minta putus. Sebab dia baca DM yang ni lah. Mungkin lah. Yang ni punca. Yang ni punca. Yang perempuan tu tak sangat kan. Betul tak? Lepas tu dia tengok mungkin dia tengok sebab tu kan. Lepas tu aku tahu memang ni risiko dia sebab ada je masuk sebelum kahwin tu ada video-video aku dengan dia sikit-sikit kan, tapi yang perasan lah ada sikit yang cakap tak sesuai lah apalah, aku boleh dapat lebih cantik lah apalah kan. Aku cakap tak apa, aku nak kahwin kan, aku bukan cari ni, aku nak cari ni sebab ni yang paling cantik kan. Aku hantar rombongan kahwin, settle berkahwin, dekat masa kahwin tu lagi lah penuh nak orang kutuk. Penuh orang komen kesian lah bini aku. Gila tak, apa tak sesuai. Tak sesuai. Aku buka, aku tengok akaun mak aku. Mak kau sama kau. Takkanlah mak aku. Ayah dia sendiri, bukan mak aku. Rupanya ayah Fiza buat fake account banyak. Buat fake account banyak. Tak sesuai. Itu kata okey. Ke tak cukup adaran kau bagi, tak cukup kot. Dia minta lebih, minta diskaun apa? Tak ada, aku tak minta diskaun. Aku tengok komen apa semua kan. Aku kata apa aku lagi sesuai pada dia. Aku check cantik, aku balas. Biadab kan. Aku balas. Kenapa tak beritahu awal?
Kenapa tak jumpa awak? Cakap kan. Betul dia orang lah. Oh, sorry you hari ni. Mana lagi sorry. Salah ni pilihan you ni salah. Aku tengok kan. Aku cakap betul lah salah. Aku tapi aku dapat tu banyak aku macam dia down. Dia selalu bini aku dia sebab apa orang cakap ni kadang dia makan. Dia makan. Perempuan dah. Dia termakan dia macam saya tak ni saya ni cantik. Sekarang ni jenuh aku nak menjawab benda-benda tu je. Kan kalau dia pakai apa cantik tak? Saya cantik ke? Cantik. Jenuh setiap hari kalau dia pakai baju apa aku dah cakap benda tu. Sampai aku dah sekarang bila dia tanya tu dia buka pintu tu dah cantik. Dia buka pintu bilik aku cantik dah. Aku dah tak payah susah dah. Waist pun bukan ke cantik. Itu yang buat aku sedih buat aku sedih. Tapi nasib baik aku beritahu awal dekat bini aku benda ni memang akan ada. Benda ni akan ada. Tapi nasib baik masa tu mental aku pun dah kuat. Betul sebab lah. aku dah depress tu kan. Kau pernah down dulu kan. Aku pernah down dan aku belajar pada Nok pada ni Cot. Orang kecam korang dulu kan. Aku rasa macam tak ada efek kot ni. Tak ada efek kot kan. Cuma efek dia kalau kawan-kawan je lah. Kalau dengan netizen aku tak. Sonok lah. Bila kahwin je sonok dengan bini aku orang Sarawak pula. Orang Sarawak. Maksud dia Tak orang Sarawak lah. Tak apa dia Orang Sarawak pula. Yelah apa dia tak kau apa macam yang Seronok orang Sarawak pula. Dia buat aku balik kampung boleh asal dia fly. jengak Boleh fly kan. Best lah, Tengok buaya kat sana. Boleh itulah tengok. macam yalah tak Buaya kat sana banyak Cot. Si ada hotel pet buaya. Hotel. Tak ada aku. Buaya bukan pet tau. Pet lah buaya. Ada je orang kan kat China bawa pergi jalan-jalan jogging. tapi dia okey lah orang Sarawak kan banyak dengan buaya kan. Lepas tu dapat menikahi buaya juga. Okey macam Dia dah biasa. Lepas tu dia boleh jinakkan. So dia boleh jinakkan juga. Maksud kau Tak lah. Maksudnya contoh lah. Kebetulan kadang-kadang ada orang macam tu. Kita abaikan je lah. pasal buaya. Kita lawan siapa buaya lah kan. Ni gua seorang lawan luar betul. Tengok siapa buaya. Ini kalau aku memang prepare lah benda ni. Aku memang prepare. Jangan buat macam-macam. Tunggu nanti tunjuk gambar dia. Tunggu. Ni yang bodoh apa dia bagi ni. Aku mesti nak akan pecah macam ni. Kejap. Mesti nak cakap, shit lu simpan lagi je Video yang tu. Video yang dalam kereta apa. Tak payah video tu. Tak payah video tu. Gua tunjuk je lu dah macam shit. Berapa lu nak? Gua bayar. Tak payah. Lu akan cakap macam tu Cot. Gua confirm Cot. Lu akan cakap macam tu. No. Apa siapa lu jangan gelak sangat nak. No pasal. Lu tak tahu ke lu gua ada pegang dulu dah. Bodoh ni. Ini bodoh. Memang dia kawan kita yang agak memang betul lah dia. Memang bodoh. Dia bersih dia. Lu bodohkan gua. Gua terasa. Gua terasa. Ada gambar. Ada gambar. Gua terasa. Lu yang cakap kat Aku sekolah. cakap sini dekat gua siapa? Lu bagi bantu. Tadi lu cakap lu kat sekolah macam tu. Kau ulang balik je. Ini gua harap lepas ni ada bilik kosong ah malu. Okey. Cok dulu ke nak dulu? Cok dulu ke? Banyak simpanan bapa ni sial. Uis. Ada lagi. Pecah jangan tu. Itu pecah tu. Oi, playboy je. Oi, pecah. Pecah. Nok, lu sabar. Nok. Lu jangan. Kata pecah-pecah. Ui. Dia tunjuk Tunjuk Tak payahlah. Bodoh apa. Kau simpan kat mana? Gila kau simpan mana saya gambar-gambar ni?
Okey, baik, kita nak pergi soalan yang last lah. Halah. Tak, second last Handphone lah. dia dah berapa banyak tukar bang. Asal dia masih ada gambar-gambar tu. Oh transfer kan. Transfer member semua kau. Bahaya, siul. Gila kan lu bahaya tu. Weh, gua bahaya. Yang dia punya bahaya gila. Dia punya. Lu punya ada tau. Dengan karaoke. Lu ngacap. Tak payah bual sangat benda ni Aku nak bagi soalan tu ni. Sekarang siapa boy? Sekejap. Ulang balik siapa boy? Ni ada soalan lain. Okey, soalan second last lah tak, second last, okey. Bulan second lah. Second last, okey. Ya, macam kau dah nikah dengan Fiza. Fiza ni pula macam jenis orang yang selalu kena rasuk. Okey, ni best. Ada kejadian nak. Ni best. Ni best. Macam kau pernah berdepan tak dengan kes-kes rasuk ni? Macam orang rasuk, orang kena rasuk. Aku tak tahu Aku tak tahu bila aku dah masuk Maharaja kan, apa semua kan. Aku tak tahu, mungkin orang dah nampak aku je, orang dah gelak Orang dah senyap. Asal? Nak tukar cerita. Kau masih ingat? Cerita ending kau akan letak punya. Apa cepatlah. Ni apa? Dia pernah sekali dia buat dia kena rasuk. Tapi bila dia tengok muka aku, dia tak jadi. Dia tak gelak. Tapi kau pernah ada kawan-kawan ni? Sebab apa bila dia kena rasuk kan? Dia kena rasuk dia. Aku. Ya ke? Ya ke ni? Gila. Ya ke ni? Kalau kau buat macam tu, jin pun gelak. Ya. Dia berdekah kau cakap. Aku malah dengan kau. Wah, aku cakap ya ke ni? Bodoh. Aku main-main. Jadi dia pun susah nak ni lah. Susah nak buat benda tu lah. Sekarang tak ada. So far dia ada dengan aku. Mungkin dalam diri aku pun ada benda yang lebih hebat. Jadi macam jin, dia tengok jin aku macam, oh takut jin kau lagi besar. Dia tengok jin dia macam tengok aku, jin aku macam. Ataupun jin tu kenal. Jin tu kenal. Maksudnya macam dia ni macam pernah ada waktu aku rasuk orang lain contoh kan. Jin tu kan. Aku rasa ni dia ni rasanya kan dia ni. Betul dia jin. Okeylah. Lah. Aduh lah kaki kepala dah. Lah, okey aku nak tanya. Weh, ni macam bawa ke kawan je. Itulah podcast. Podcast. Okey, ni last. Aduh, kelengkang aku sakit. Tidur lama. Okey, last. Lah, okey. Aku teringin nak tahu. Apa pandangan korang kat aku bila daripada aku kau tahu aku dekat sini dan kau tahu sekarang aku dah dekat mana. Apa pandangan kau? Weh, best gila. Tak, ni betul-betul lah. Gambar tadi. Dah ada gambar dah. Gambar tadi. Dulu lah. Sebab gambar lu tak ingat kapan. Tak, first aku tak sangka macam mana Sebab tu aku pernah cakap dengan warga kau, aku dah borak tau. Dia macam mana kita bila tengok dia ni kan, mana kau tak tahu, kau tak boleh predict orang punya rezeki. Tak boleh judge orang lah. Dia cakap aku kenal kau. Kau kenal lu kan lama. Okey, masa lu kenal gua tu lu nampak tak? Budak ni boleh ni. Ada macam kalau ikut dulu kau cakap betul, tak ada. Sebab lu betul cakap, Fiza macam cakap kan, lu huru-hara betul. Syasti huru-hara. So macam okey, dia ni first dia menyanyi. Lepas tu dia nak jadi pelawak sebab dia kenal kita sebenarnya. Betul? Dia kenal kita, dia baru nak jadi pelawak. Betul? Kan? So dia huru-hara. So kita pun tahu dia ni susah ni kalau dia macam ni kan sebenarnya. Sebab tu aku try stand up lah, pakai stand up lain macam tu. Tak sedap badan. Kau tak boleh kan. Okay, kau stand up. Stand up pun kalau ikut mula-mula tak lego. Tak lagi. Betul lah, tak lego. Dia dah mula panas pada dia. Mula berinding. Tak sedap badan lah. Apa aku delete lagi, aku delete. Okey? Aku delete mesti okey. Dah buat lah. Okey. Lepas tu? Taklah, lepas tu lama-lama lu dah makin okey. Dengan dulu dia Aflin kan. Tapi still tak nampak apa. Betul tak? Masa lu join Aflin pun bukan ada job ke apa, just lu buat show dekat dia punya Comedy Planet dia pun. Tak ada apa. Still tak ada apa. Apa nama dia? Sampailah masuk Maharaja. Ya, Maharaja pun kita tak expect boleh pergi kau kan. So bila boleh pergi tu lah first, macam kau cakap tadi, kita tak boleh predict orang punya rezeki. So sebab dia mengajar aku juga supaya jangan pandang rendah orang.
Oh, kau pandang rendah aku. Bukan pandang rendah. Mana aku kenal, aku cakap Tak pada orang lain lah. pada orang lain. Dan okey macam aku cakap okey kita tahu Syasib mungkin kita pun tak Tahu potensi aku yes, sampai mana. potensi kalau ikut mula kita tahu. Tapi aku kenal kau, aku belum matang ada lagi. Yes, itu kau belum matang dan kau tak jumpa diri kau yang gagap tu. Ya. Mungkin kalau aku kenal kau time kau tengah gagap yang kau At least kau nampak. yes. Kau nampak. Betul. Itulah kan. So itulah kalau kita mengajar kita supaya kita tak ada pandang orang ni jugalah. Betul. Macam lu Jod. Gua first jumpa Syasib ni, kita tak macam samalah. Sebab kita baik sangat tau. Kita baik sangat. Kita Sebab tu dapat aku nak sangat. tahu pandangan kau orang tak ada aku. Kita make it short je lah kan. Tapi first jumpa tu kita tak tahu pun yang kau boleh melawak ke apa ke, sebab kita rasa more tu nyanyian. Lepas tu pula bila kita dah lepak-lepak tu memang ada potential lah sebab kau minat benda ni kan. So banyak audition kau pergi. Cuma sama je lebih kurang dengan Nok je lah ayat dia. Cumanya aku rasa kau jenis orang tak pernah kenal putus asa lah aku kan. Macam beza dengan kita orang atau aku lah kan. Aku jenis yang mungkin cepat putus asa juga. Walaupun orang kata kau putus asa tak tahu pun ada. Ya memang ada tapi kadang dah hati kita tahu kan. Cepat down. Lepas tu bila kau dah fly high tu, bila kau dah pergi ke another level tu, bagi aku kita orang as a kawan, sahabat, kita proud kan. Kita rasa happy sebab kita orang selalu rasa risau. Kita bukan dia borak sama sendiri, kita menghina tak pernah pun jumpa Syasib tu apa jadi tak ada. Tapi kita selalu berjumpa je kita fikir risau kawan-kawan. Macam Syasib dia macam tu kan, macam mana nanti dia nak survive. Betul. Sebab kehidupan kita makin tough. Betul. Kan tahu tak kadang-kadang kan dengan gaji 1,500 pun dah makin tak cukup. Ni kan pula kau dengan tak ada kejayaan stable. So kita akan rasa nak fikir panjang lah. Lepas tu pula aku banyak rasa bersalah lah sebenarnya. Sebab banyak tumpah rumah kan lama. Lepas tu pula tak ada apa yang aku balas. Faham tak? Dekat siapa? You and family lah. No, tak ada. Kan, macam tu lah. So jadi aku pula rasa macam pada masa sama macam banyak agak kan salah silap. Macam tu lah. So rasa macam bila kau menjauh tu kita rasa rindu tu ada. Tapi rasa mungkin ni kau punya treatment kot. Treatment nak bersahabat lebih lama mungkin kau kena macam tu. So kita redha and enjoy kita punya life masing-masing lah. Tapi pada masa yang sama kita tak pernah rasa macam nak iri hati yang keterlaluan ke apa tak. Tapi iri hati untuk orang berjaya tu ada. Normal. Itu normal. Betul. Normal. Tapi iri hati macam tu masuk singkir lah. Tidak. Tapi kita rasa macam macam biasa lah. Kau tahu kita kan macam dia dulu ngaku macam mana kan dulu kan Nok kita ni kan. So friendship goals tu kan. Benda tu. So bila kau dah ada di tahap macam ni, kita rasa macam alhamdulillah kau dah ada satu much better punya life kan. Satunya kita anggap apa yang kau dapat ni adalah Tuhan nak bagi kau balas balik pada family. Betul. Sebab aku antara orang yang ada kat rumah kau kan. So benda ni kalau buat panjang boleh nangis tau sebenarnya. Ya betul. Kau tahu makan apa je ada kat rumah. Syasib ni rumah dia tak ada pintu tau. Dia satu bilik tak ada pintu tau. Rumah dia kalau nak cakap masuk tu kau pun takkan rasa macam rumah ke siut. Tu pasal tempat simpan barang nyaga kan. Rumah apa siut. Bukan nak menghina tak. Dia bukan menghina tau. Bukan menghina. Ini the reality yang saja nak borak kan. Tapi sorry kalau episod ni panjang sebab kita sahabat yang sangat lama. Aku rasa macam macam mana kau live kat rumah ni. Sebab aku ada 2 orang kawan sahabat yang aku rasa begitu kehidupan dia. Tapi aku menyaksikan korang sangat hebat. Korang lah kan. Kau dengan Nok lah. Yang mana rumah aku tak hina tau rumah korang. Tak. Tapi aku rasa macam ni kehidupan korang tu ke KL. Betapa toughnya korang kan. Tapi pada masa sama korang pula rasa aku pun tough juga. So daripada kampung kot datang ke KL. Tapi pada masa sama aku rasa macam gila. Aku rasa aku kat kampung hidup susah. Tapi aku pergi KL aku tengok kawan aku dengan kehidupan aku rasa korang lagi struggle. Tapi korang boleh bahagia kan. Dan paling penting sekali aku nampak sahabat-sahabat aku ni macam kawan dua ni benda yang aku selalu rasa cemburu, yang aku rasa jealous, yang aku rasa macam selalu aku nak buat tapi bukan aku tak mampu, tapi aku rasa aku dah buat saya baik, tapi aku rasa korang buat lagi baik. Adalah dengan family lah. Dengan family. Aku try agak treat macam family aku try treat juga macam mana Nok bagi cincin Umi, lu beli barang untuk family. Gua try tapi gua rasa macam still tak the best macam korang buat lah. So macam bila kau ada sekarang ni Syekh dekat posisi yang sekarang sangat best dan kita orang sangat proud lagi. Aku cakap tadi. Kau nampak dah pandangan aku kat korang dah. Aku cakap aku nak tahu korang pandang aku macam mana. Jadi tu aku tak nak korang rasa macam ya Syasib dah ni dah tak nak lepak. Bukan aku tak nak lepak.
ada masa aku nak lepak tapi aku tengok orang busy. Kadang-kadang kadang aku duduk rumah je kan. Aku dengan bini aku duduk rumah, buat live, duduk berdua, masing-masing dah ada family kan. Kadang aku nak je lepak tapi aku dah rasa kadang kalau lepak hari-hari aku takut macam Cok cakap kita jealous bukan jealous pasal ni jealous kat mana tempat dia sekarang padahal kita sama-sama dulu ni. Itu saja. Tapi aku okey guys, aku okey. Okay, aku still sama je. Cuma sekarang lagi lucu lah. Okay, satu lagi aku nak kreditkan benda ni pun untuk aku nak kreditkan benda ni pun untuk your wife lah. Aku rasa Fiza pun satu orang yang sangat penting lah dalam hidup kau. Betul, Kalau tak ada Fiza aku rasa kau tak ada. Aku hanya aku rasa macam doa-doa Fiza betul, di, sangat. di tanah suci aku, tu Allah malam. Aku pernah dia kan pergi umrah dah 2 kali kan. Betul kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Aku kat Jepun masa tu syuting. Dia pergi umrah 2 kali. Kau tak ada doa apa-apa. Bagilah aku suami aku kelakar. Kelakar. Kau tahu aku sepanjang dekat Jepun tu. Apa aku buat? Aku dah macam Mr. Bean lah siap. Ada scene sedih. Orang gelak kan aku. Scene tu berat tau. Sedih. Kenapa produk semua gelakkan aku? Sampai terpaksa tolak scene sedih tu jadi scene komedi. Aku down siap. Kak Abil cakap apa tau? Kak Nabila Huda. Dik, kau memang pelawak dik. Tak payahlah buat muka sedih. Lagi aku sedih. Bila aku sedih, dia gelak. Tu buat. Orang nak sedih tu buat kelakar. Tahu ada satu cerita ni last lah. Habis ni tutup Okey. Dulu aku pernah lepaskan Cok dengan yang tu Bibi. Dia kan bawa adik dia yang ni. Tak tahu. Ada dekat Subang. Okey. Dia ni Bibi dia cakap dengan adik dia. Dia cakap dengan adik dia, kita lepak dengan budak Raja Lawak. Siapa budak tu? Cot. Siapa budak tu? Cot Raja. Tapi adik dia tak tahu Cot yang mana. Aku dengan Cot pergi. Okey. Aku Cot pergi sana. Wow, borak kan dengan perempuan. Dengan perempuan. Buat punchline. Terbang. Punchline kita orang berdua. Terbang. Balik je Bibi cakap kat aku, tadi adik I ingat you Cot. Aku cakap kenapa? Sebab you yang kelakar. Okay kan. Okay, semua tahu next time kita boleh bertiga. Bertiga lah. Kalau bertiga aku okey. Kan? Tak, bagi aku macam special week lah. Okey tak? Okay, nanti kita bincang-bincang. Okay lah, kita pun nak tutup dah. Terima kasih Syashik atas bayaran sebab aku ada tema tau. Ada konsep. Konsep kau? Aku ada konsep. Kalau kita bertiga je, tak payah panggil orang. Aku ada konsep. Tak apa, kita habiskan ni dulu. Okey, nanti bawa tepi Nanti buat tepi. Itulah pasal. Tengah-tengah bincang. Susah juga nak bual dengan dia sebab dia jenis kena fikir dulu ni. Okay, alright. Jadi kepada korang semua yang mana ada, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. So kami pun nak mohon maaf juga kalau selama mana kita buat podcast ni ada yang terkasar, ada yang menyakiti hati orang. Kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita rasa benda tu lucu. Mungkin ada tak suka tengok kita macam gelak-gelak, borak-borak gelak. Tak apa, saya tak nak suka orang gelak. Tak tahu ada orang cakap apa dia orang macam borak kawan-kawan baik. Kau tak payah buat podcast, kau borak kat tepi. Tak, podcast. Konsep podcast orang tahu tak apa. Itu mungkin orang tahu. Ni konsep Syashik yang cakap nanti. Macam ni lah. Dia argue netizen ni. Betul. Bukanlah. Okay guys, kita pun nak ucap terima kasih banyak kepada Syashik di atas bayaran persahabatannya untuk hadir bersama kita. Yes. So insyaAllah kita akan berkawan bukan kat sini dia sampai ke syurgawi. Amin. InsyaAllah amin. Daripada anda semua, semoga dimudahkan urusan. Jumpa lagi kita dalam cerita apa? Cerita malam Jumaat, bukan cerita biasa. Setiap ada kisah dia distylekan oleh Stone and Co. Nak dapatkan baju yang lawa-lawa, yang cantik-cantik untuk anda pakai, tekan saja linknya. Sorry, saya Wakomaria. Nanti sponsor. Jangan ni jemput.